Nak keluarkan emas public gold tapi tak tahu nak pilih postage ke gold ATM? Ini jawapan jujur saya. Sebenarnya kedua-dua cara ini iaitu postage dan gold ATM ada kelebihan masing-masing. Kalau withdraw melalui postage, emas akan terus dihantar ke rumah anda dengan berinsurans penuh dan tracking number. Jadi sesuai untuk anda yang berada jauh daripada gold ATM atau nak terima terus tanpa keluar daripada rumah. Cuma kena tunggu 7 hari bekerja. Manakala gold ATM pula sesuai untuk anda yang nak instant withdrawal. Masukkan nombor account gap, tekan pilihan berat emas dan terus keluar emas fizikal di depan mata. Cepat, selamat dan sangat puas hati. Dan jangan risau, gold ATM sudah ada di banyak kawasan dah sekarang. Jadi nasihat Adam, kalau tuan-puan nak pegang emas secara segera, Adam sarankan untuk guna gold ATM sebab jimat masa. Tapi kalau tuan-puan berada jauh daripada lokasi gold ATM, postage tetap selamat, mudah dan yang lebih penting kos pengeluarannya lebih murah. Apapun yang paling penting, kedua-dua kaedah ini dijamin oleh Public Gold. Jadi tak perlu risau soal keselamatan. Jadi inilah keistimewaan tuan-puan akan dapat bila menyimpan emas dengan Public Gold. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan emas Public Gold secara fizikal, boleh daftar dahulu percuma sahaja. Caranya boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang.